Okey, kita boleh nampak tanah wakaf khas keturunan Datuk Kapitan Melayu Melaka. Assalamualaikum, bagi salam Batu Nisan Aceh. Ini suasana gelap Binaan lama sini macam ada laluan kan. Boleh pergi ke belakang Sini. Datuk Samsudin merupakan anak kepada Kapitan Melayu pertama, iaitu Datuk tak boleh dinafikan lagi Dia bukan bahasa pendatang Ada info memakal lama Batu Nisan Aceh. Depan ni ada signboard Pak Warisan Nisan Aceh. Pagar semua ni. Datuk Samsudin Kapitan Melayu punya tu pun sama, tak berpagar belakang tadi. Okey.